Let's get ready with me. Kita nak pergi event. Muka dah prep, nampak glowing kan. Lepas tu kita pakai colour corrector. Cushion Sally X Kubremi macam biasa. Okay, lepas tu kita nak contour pula. Oh, pigmented. Yang penting senang sangat nak blend lah Cream blush untuk blusher tahan lagi lama. Concealer untuk highlight area tertentu. Makeup tahan lama, pakai loose powder Sally. Buat dulu bawah mata. Selepas kita set dengan powder, nampak tak perbezaan dia. Ni tak ada filter tau. Memang dia nampak smooth, dia nampak blur. Nampak macam kau pakai filter. Buat kening dulu. Yang ini brow Cara Kubremi, coat dark brown. Pakai powder bronzer. Okay, so aku dah pakai blusher dah. Now kita nak buat eyeshadow. Eyeshadow kita simple je hari ni. Sebab kita dah lambat kakak. Kita dah lambat dah. Dah lama aku tak rushing. Tapi hari ni aku memang betul-betul rushing dek. Okay, sekejap kita nak buka. Mudah ABC. Pakai lip liner dulu walaupun mata aku tak siap lagi. So kita dah gerak, kita memang akan goreng-goreng sikit lah. Nak ke mascara. Setting spray. Okay, so kita punya makeup look pun dah siap.